Assalamualaikum bos. Masalah. Saya macam kenal lah. Ya, kenal. Masya Allah, ini dia orang kenal. hebat ni. Ya Allah, saya jual nasi lemak je. Lemak power. Okey bang, apa program kat JB ni? JB sambut birthday kawan. Sambut birthday. Birthday siapa tu? Birthday Roy Bundle. Roy Bundle birthday babe. Hari ni merayakan hari lahir dia lah. Tapi saya rasa dia baru 15 tahun kan dia kan? Ya, asli tahun ni baru 21 saja. 21, muda lagi kan? Muda Tapi awak baru 28. Muda lagi, steady abang brother kita, brother Eddie. Sebenarnya dah berapa lama bang nampak saya punya video-video? Saya ingat dah lebih kurang 6 bulan ke setahun kot. 6 bulan setahun. Tengok macam-macam lah yang Awi semua. Baik. Brother Haziq yang selalu yang pernah takut polis kan. Itu famous bang. Dia Dia sekarang tengah naik Haziq Palampi tu. Palampi tu. Itu sekarang tengah famous tu. Disable. Disable. Pusing sikit kamera tengok muka dia. Pusing. Itu dia. Itu dia. Disable dia ni. Saya follow dia. Follow dia kan? Saya pun follow abang. Ya ke? Saya follow juga. Masya Allah. Terima kasih banyak. Duduk dulu Masya Allah. Terima kasih banyak. Bos Eddie kita. Terima kasih. Baik. Alright. Okay guys. So boleh tengok Palampi pun ada kan? Famous Palampi ni Siapa Palampi ni sebenarnya? Kita kat sini ada macam-macam orang lagi kat sini Ramai lagi. So guys, so ini bahagian luar. Yang belah sana bahagian dalam. Kau boleh tengok bahagian dalam. Lot 1, lot 2 dan lot 3. Nampak tak? Boleh nampak tak lot yang ketiga tu? So bahagian dalam ada aircon. Saya rasa boleh memuatkan sekitar 200-300 orang. Bahagian dalam ada aircon. Bahagian luar ni total maksimum boleh muatkan 500 lebih orang. Restoran saya dalam satu masa yang sama. So make sure yang mana nak datang dalam keadaan yang ramai, korang jangan lupa buat tempahan lah. Okay. So ada berita baik. Kalau takut nak makan king crab, mak ayah tu ada sakit-sakit ke, sakit lutut ke, nak solat susah ke, jangan lupa dapatkan ini HW Beauty Herb. Saya ada penawar. Lepas ni dah boleh makan king crab. Ada gout dah boleh. 35 boleh dapatkan dekat restoran saya. Okey, untuk singgah ke restoran saya, korang hanya perlu tekan je ayat tulis dekat atas ni, nasi lemak lobster JB di Setia Tropika Johor. Okey, tolong cek sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow, tolong share dan kasih komen. Mikrofon saya rosak. Tolong komen kalau korang sayang abang Eddie kanal kita. Kalau sayang, komen sayang. Kalau tak sayang, komen sayang juga. Jumpa lagi abang Lobster Alaska King Crab.